So kenapa bila simbol agama Islam, okey, yang majoriti dekat negara ni disentuh, tiba-tiba kita jadi orang bangang yang tak faham konsep simbol pula. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu persoalan daripada seseorang ni. Dia tanya kenapa memijak kitab suci Al-Quran dianggap sebagai satu kesalahan, satu penghinaan, padahal tiada kecederaan fizikal, tiada penyiksaan mental. Dan dia cakap dia bertanya dengan nada serius. Soalan itu dilontarkan oleh seseorang yang terlibat membentuk dasar kerajaan, orang penting dalam pentadbiran. Seriuslah. Sampai sekarang ni aku masih lagi berharap yang apa yang ditanyakan tu sebenarnya adalah sindiran semata-mata. Tapi malangnya nampak dia macam memang serius bertanya soalan tu. Dan soalan tu memang nampak macam rasional kan. Tapi sebenarnya sangatlah cetek. Manusia bukan makhluk fizikal semata-mata tau. Manusia hidup atas makna, atas simbol, atas nilai. Kalau logik kita hanya ukur dengan kehadiran darah semata-mata, so kalau kita bakar bendera negara Malaysia pun tak salah. Ludah gambar mak orang pun tak jadi apa. Pijak gambar yang di Pertuan Agong pun biasa je. Kenapa? Pasal tak ada luka fizikal. Tapi cuba kau buat. Dan kenapa semua orang akan marah? Sebab simbol tu bawa maruah. Okay? Dalam konteks Islam, Al-Quran bukan sekadar bahan bercetak tau. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu suci dalam kerangka akidah. So perbuatan memijak Al-Quran bukan macam pijak sijil nikah kau bila kau bergaduh dengan pasangan kau. Bukan macam tu. Okay? Benda ni ialah isu penghinaan terhadap sesuatu yang kita yakini suci. Dan Malaysia ni negara yang penuh dengan nilai. Dalam Perlembagaan Persekutuan, Islam adalah agama persekutuan. Bukan sekadar slogan macam slogan Hari Kemerdekaan. Bukan. Ianya adalah struktur asas negara kita. Kita ada undang-undang macam Kanun Kesiasaan Malaysia Seksyen 298A dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Benda ni wujud untuk menjaga keharmonian agama. Kenapa? Sebab negara ni negara majmuk. Api kecil boleh jadi kebakaran yang besar. Okey, sekarang ni kita masuk dekat bahagian yang lebih membimbangkan kita lah. Bila orang awam bercakap macam tu, bertanya macam tu, itu satu hal lah. Okey, mungkin datang daripada peribadi dia. Okey, individu tu sendiri. Tapi bila individu yang dikaitkan dengan penyelidikan dan nasihat dasar kerajaan melihat isu agama semata-mata melalui lensa HAM fizikal, itu bukan lagi isu peribadi. Itu isu falsafah dasar. Kebimbangan kita ialah kalau pembuat dasar berfikir bahawa penghinaan simbol suci agama, okey, hanya jadi masalah bila ada kecederaan fizikal. So macam mana nanti dia orang ni mentafsir sensitiviti kaum? Macam mana dia orang ni nak mentafsir maruah institusi? Dan juga macam mana dia orang ni nak mentafsir keharmonian sosial? Dasar kerajaan ni bukan dibina atas eksperimen intelektual kosong. Dasar kerajaan dibina atas realiti masyarakat kita hari ini. Kita hidup dalam negara yang rakyatnya beragama. Emosi rakyat terikat pada agama tu. Agama masing-masing lah. Sebelum ni pun kita dah tengok dah betapa benda ni boleh menyebabkan ketegangan kaum dekat negara kita ni. Kebebasan suara, kebebasan berfikir tu memanglah hak semua orang. Tapi bawalah sekali kebijaksanaan konteks semasa berfikir tu. Lagi-lagi engkau ni adalah pembuat dasar, ada kaitan dengan pembuat dasar kerajaan. Dan yang lagi penting, aku tak nak persoalkan siapa paling beriman, siapa yang lebih Islam, tak. Benda ni soal tanggungjawab. Orang yang duduk di tempat yang boleh mempengaruhi dasar awam mesti kena faham tak semua benda boleh dinilai dengan kalkulator HAM fizikal. Kita ada HAM sosial, kita ada HAM psikologi, kita ada HAM kestabilan. Kita juga kena jujur lah kan. Kebebasan bersuara bukan kebebasan unlimited, bukan mutlak ya. Setiap negara ada garis. Dekat Eropah contohnya, ada negara yang larang simbol Nazi kan. Tak ada kecederaan fizikal. Kalau orang angkat tangan macam ni kan, gaya Hitler tu, ada yang cedera? Tak ada.
tapi tetap juga tak boleh. Kenapa? Pasal simbol bawa sejarah, bawa trauma dan juga bawa makna. So kenapa bila simbol agama Islam, okey, yang majoriti dekat negara ni disentuh, tiba-tiba kita jadi orang bangang yang tak faham konsep simbol pula? Kebimbangan kita ni mudah. Jika elit intelektual dalam kerajaan, macam dia ni, memandang agama sebagai sekadar objek kajian, objek hiasan luaran dan bukan komponen asas identiti rakyat, dasar yang lahir nanti mungkin terpisah daripada denyut nadi masyarakat. Dan bila dasar yang dibuat jauh dari jiwa rakyat, yang rugi bukan ahli akademik, yang rugi negara kau sendiri, yang rugi kita ni semua. Berpecah belah. Air sekali. Okay, kita tak boleh menghukum iman sesiapa. Okay, hanya Allah yang boleh menghukum dan menilai hati nurani manusia. Tapi dalam ruang lingkup orang awam, pemikiran macam ni tak patut timbul. Please. Tak ada kecederaan fizikal bermaksud tak ada kesalahan. Itu hujah orang, itu hujah yang terlalu sempit untuk negara seperti Malaysia ni. Manusia bukan sekadar tubuh. Manusia ada maruah, ada simbol, ada iman, ada sejarah. Dan negara yang bijak ialah negara yang semua rakyatnya, semua pemimpinnya faham semua tentang perkara tu. Setiap masa adalah juang, kurma istimewa, berbuka penuh barokah. Dapatkan kurma Adela Ajwa. Hubungi kami sekarang. Tenang masa berbuka.